Hai Stubers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Jusnawi. Seperti yang anda tengok di tangan saya sekarang ni adalah kompresor peti sejuk atau orang panggil peti ais lah, peti sejuk. Jadi saya ubah kompresor peti sejuk ni yang peti sejuk yang dah rosak, tapi dia punya kompresor masih bagus. Saya buat dia menjadi sebagai pam tayar ataupun pam motosikal. Okey, nak lihat macam mana saya buat dia? Jom kita ke video seterusnya. Okay guys, inilah kompresor peti ais yang orang buang. Saya jumpa peti ais tu, jadi saya ambil lah dia bahagian kompresor dia. Okay, dia ada di kompresor dia ada 3, 1, 2, 3. Okay, ni dah saya lipatkan lah, saya potong dah lipatkan. Dia ada bahagian yang mengeluarkan angin. Ini mengeluarkan angin dan ini menyedut. Okay, manakala ni juga pun ni menyedut juga, ada 2 dia menyedut. Yang mengeluarkan angin hanya 1. Okey. Kompresor ni berat jugalah. Okey, dalam dia ni ada minyak lah. Jangan bagi kita tonggengkan, minyak akan keluar lah dari bahagian ni. Jadi kita nak ni hose dengan pump yang rosak. Jadi saya ambil bahagian ni. Okay, saya guna bahagian ni dia aja untuk mengepam kita punya motosikal nanti ataupun kereta. Okay, ni masih bagus. Okay, pump ni kita test dulu. Okay, saya sambung dulu wire sementara. Okay, saya ada wire ni. Okay, saya potong. Saya nak gantikan wire asal dia ni dan standbykan klip ni lah. Okay, untuk masukkan sini dan dia akan masuk klip dekat belakang. Kita buka, dia hanya ada 1 skru. Sini tak ada. Okay, sini je. Okay, beginilah keadaan dia. Okay, dia punya ni, kita cabut pula. Okay, ini dia punya macam relay lah. Kita akan cabut. Okay, yang ni pastikan yang besar lah, boleh masuk. Okay, tengok dia boleh masuk ke dalam ni. Right, kita buka lagi bahagian earth dia. Keras nak buka, jadi saya pakai bantuan lah. Right. Okay, kita keluarkan wire asal dia ni. Okay, ini saya rasa tak perlulah. Okay, bahagian ni, okay, saya akan wiring yang ini. Right. Okay, yang coklat di bawah, yang biru ni di atas. Lepas tu lipatkan ke sini. Sekarang kita kuncikan earth ni dulu. Okay, masukkan biru tadi di atas dan yang coklat di bawah. Kita skrukan, biarkan dulu. Nanti kita skru, kita cek dulu keadaan mesin ni. Adakah dia berfungsi? Okay, dah saya masuk plug, tekan on. Okay, ada bunyi.
Senyap je bunyi dia. Okey. Ni ada bunyi angin. Okey, ni angin keluar. Tanda dia ini hidup, menyedut. Hidup, menyedut. Okey, ini tempat angin keluar. Right. Nak tengok lagi. Okey, dia meniup. Right. Mesin berfungsi. Okey. Kita akan masukkan yang getah tu. Tapi kita kunci ni, bahagian ni dulu. Kita kuncikan bahagian ni di bawah. Okey, yang ni di atas. Dia tak mengganggu. Okey, kita letak sini. Pastikan ni fit semualah masuk ke dalam. Right. Sekarang kita masukkan dia punya tube ni. Okey. Untuk mengetatkan dia, saya gunakan kelam ni. Okey, saya akan letak di hujung ni. Hati-hati ya. Sebelum tu asah ni jangan bagi tajam. Kita asahkan supaya tidak tajam, tidak melukai tangan. Yang ni kita asahkan. Okey, untuk membuat lubang ni guna yang alat seperti ini, cucuk bagi dia besar. Okey, sama juga lubang yang lain. Okey, ataupun anda guna screwdriver ke yang saiz dia lebih kurang. Okey, kita buat supaya dia tak, lubang dia bulat, cantik. Okey. Sama juga bahagian sini. Ini dah saya buat terdahulu lah. Okey. Buat dia berbulat, dia punya lubang lebih besar. Okey, yang ni kita masukkan. Right. Agak dah kuat. Okey, kita akan try apa dulu saya ada tube yang dah bocor lah. Cuma kita nak uji dia dapat isi gas dia, isi angin. Okey. Ni tube besar. Jadi kita akan try. Kita on. Ada bunyi ya. Kita masukkan sini. Dalam pula. Lock. Dia nak mengepap. Tengok. Dia terus mengisi. Ada bocor sini. Ada masa saya nak repair ni lah. Okey, jadikan spare part tube. Okey, dah mengisi. Baik, kita akan buka. Ya, jadi mudahlah kerja. Dia dah mengisi tube ni. Okey, tube ni dah bocor pun, cuma isi sikit angin. Right, kita stop dulu. Ini berat juga. Saya cadang, saya nak buat pemegang lah dari besi. Okey, saya akan bengkokkan besi dulu. Besi ini dah saya bengkokkan. Okey, saya nak potong. Okey, saya akan weldingkan di sini. Okay guys, mesin dah saya hidup. Okay.
Okay, kita harus ada alat macam ni lah untuk menyukat kita punya tayar. Berapa PSI yang masuk, ada banyak jual di Shopee. Jadi tayar saya ni kempis. Okay, memang kempis. Okay, kita cek berapa PSI angin yang ada. Okay, macam tak ada angin je. Okay. Jadi sekarang kita pump. Dah hidup. Kita masukkan. Pumpkan. Ya. Okay, mesin mengepam. Okay, senyap je bunyi dia. Okay, tunggu. Okay, nampaknya tayar dah keras. Kita cek berapa. Tengok sekejap je 20 lebih PSI. Okay, sekarang kita try pump kereta pula. Seperti yang anda tengok, tayar saya ni kempis. Okay. Saya nak pump, kita akan tukar PSI dia. Jadi saya akan set timer berapa lama kita nak pump dia. Okay, masuk. Kita start mengepam dan on-kan timer. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk pump dia. Hampir 1 minit. Okay, hampir dah nampak dia naik mengepam. 1 minit 8 second, 10 second. Mungkin sampai 2 minit kot. Satu minit 40. Saat. 2 minit. Okay, kita tengok dia macam hampir keras. Okay, kita pause dulu. Kita nak cek berapakah angin, tekanan angin. Okay, 20, anggaran dalam 29. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Okay, kita lagi. Okay, saya rasa dah sampai lah. Okay, kita cek. Ya, 30 PSI. Okay, 30 PSI. Dia punya tekanan angin. 30 PSI. Dapat nampak? Okay, 30 PSI. Okay, ngam. Okay guys, untuk kesimpulannya, mesin ni boleh untuk mengepam tayar kereta kita. Cuma masalah dia tak dia mesti menggunakan elektrik. Okay. Mungkin nanti saya fikirkan cara untuk menggunakan bateri kah, ubah. Tapi setakat ni dah okey lah. Di rumah kita boleh pam tayar kita sendiri di rumah. Selain pam tayar, pam benda lain pun boleh. Okay, yang bahagian hujung ni kalau kita pasang hose ini menyedut. Okay, kita boleh buat untuk flushing minyak brake pun boleh. Kita letak sini, jadi kita tuang aja, kita tak perlu tekan. Dia kan menyedut. Okay, nanti mungkin next video saya akan buat menggunakan kompresor peti ais ni untuk buat flushing minyak brake. Okay, bagus juga benda ni kalau ada mesin peti ais yang rosak. Jadi kita boleh buat. Berat dia lebih kurang dalam 4 ke 5 kilo lah. Kalau berat juga ni lah. Jadi tak sesuai lah letak dalam kereta. Kecuali kalau ada bahagian bonet yang besar, bawa ni pun boleh. Okey, alat ni juga penting.
kita perlu ada untuk sukat PSI dia, ataupun nanti diubah menggunakan ada satu jenis yang seperti dalam gambar ni, kita picit, tekan, lepas tu kita dapat tahu berapa PSI dia. Jadi tak perlu kita cabut pergi cek. Ini memang ada dalam kertas saya untuk saya cek berapa PSI kenderaan. Senang kita nak balancekan dia punya dia punya angin dalam kereta. Jadi saya harap DIY saya kali ini berguna kepada anda, terutama peti ais yang dah rosak. Cek dulu motor dia masih berfungsi ataupun tidak. Kalau motor dia berfungsi, anda boleh gunakan DIY untuk benda lain. Itu saja daripada saya. Salam jumpa di next DIY video yang akan datang.